mungkin kebanyakan kita ni image tu statik. Image yang dipaparkan pada skrin tu hanya statik. Hello. Okey. Ada case tertentu yang skrin dia burn in. Tak kira lah skrin laptop ataupun PC. Jadi kalau nak tahu kat sini ada 4 sebab lah yang saya tahulah berkenaan disebabkan burn in ni. Yang pertama sekali, mungkin kebanyakan kita ni image tu statik. Image yang dipaparkan pada skrin tu hanya statik. Jadi lama-lama tu skrin tu dia akan rosak. Punca tu salah satu punca. Yang kedua, kepanasan melampau atau overheat. Mungkin skrin tu tak dapat pengaliran udara yang betul. Jadi lama kelamaan skrin tu akan rosak. Jadilah puncanya burn in tu lah. Kemudian yang ketiga, ada setengah-setengah laptop menggunakan skrin OLED atau AMOLED. Yang tu lebih sensitif lah daripada LCD skrin yang biasa. Dan yang keempat, kebiasaannya adalah kecerahan terlalu tinggi. Kita tak ada adjust kecerahan atau brightness, kontras tu kita tak adjust. Terlalu terang sangat. Jadi itu pun salah satu punca lah skrin tu rosak. Okey, kalau laptop korang ada masalah skrin burn in, boleh hantar ke Karisma Balik Raja untuk kami baiki. Boleh datang jumpa saya Faizal ataupun partner saya Sim. Itu saja. Terima kasih.